tahu tak? Pada 16 April 2014, sebuah feri penumpang Korea Selatan bernama MV Seoul sedang dalam perjalanan dari Incheon ke Pulau Jeju. Di atas kapal itu terdapat 476 orang. Kebanyakannya pelajar sekolah menengah yang sedang dalam perjalanan ke lawatan sekolah. Apa yang sepatutnya menjadi perjalanan yang gembira bertukar menjadi tragedi. Pada awal pagi, ketika laut kelihatan tenang, kapal itu tiba-tiba membelok secara tajam. Muatan di dalam kapal yang telah diubah suai dan terlebih berat mula bergeser, menyebabkan feri condong secara perlahan. Anak kapal mengarahkan penumpang supaya kekal di tempat masing-masing dengan jaminan bahawa bantuan sedang dalam perjalanan. Masalahnya, arahan itu menjadi kesilapan yang paling besar. Ketika feri sedang sengit, ramai pelajar terperangkap di dalam kabin. Dalam masa yang singkat, air laut mula masuk dan kapal terbalik sepenuhnya. Rakaman radio kemudian mendedahkan bahawa kru kapal termasuk kapten meninggalkan kapal lebih awal, sementara ratusan penumpang masih berada di dalam. Operasi menyelamat dijalankan tetapi masa telah menghilang. Akhirnya, sebanyak 304 orang terkorban, kebanyakannya pelajar. 야 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? 안전하니까 가만히 있으라고. 그리고 지네끼리 다 나오고 지네끼리 나오고 영국 왜다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 있어달라고 했는데 지하철 있었는데. 우리 진짜로 이만큼 비운 거야. 진짜야 이거. 배가 잠기고 있거든요. 배가 잠기고 있어요. 지금 잠기고 있어요. 지금 잠기고 있습니다. 네. 지금 잠기고 있습니다. 이거 바꿔야겠네. 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 우리 김영일 씨 아들이 고맙니다. 이번 일로 죽을 수 있을 것 같으니. 야, 계단에 있는 얘들이 제일 무서워. 엄마 아빠 사랑해요. 영원아. 영원아, 너만은 제발 수학여행 가지마. 오빠처럼 되기 싫으면. 알았지? 제발 살려줘. 마지막이야. 나 지금 기울어진 거 보이지? 안 보이겠구나. 고마워. 야, 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 이게 깨졌을